Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nak terangkan tentang air Zam-Zam. So selepas kita keluar daripada tawaf, okey, insya-Allah selepas selesai tawaf kita lepas solat sunat tawaf, berdoa ataupun menunggu waktu kita dah solat, kemudian kita menuju ke sisi sini. Sini ada tepi-tepi ni banyak air Zam-Zam. Jadi di sini ada, ini semua sejuk. Ni nampak? Not cool. Hati-hati kalau ada orang yang sedang buat kerja, tujuannya untuk membersihkan kita, beri kebersihan. Jadi ni banyak air di sini. Boleh pilih kalau air tak sejuk, air tak sejuk. So air sejuk, ini air tak sejuk. Jadi untuk elakkan batuk dan sebagainya, silalah minum air tak sejuk tu. Air tak sejuk tak banyak. Ini sampai nanti kita ke selesai ke masa untuk menunaikan sa'i pula, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Dijemputlah semua sekali untuk hadir sini. Mudah-mudahan siapa yang dapat melihat video ini, like and share, dan mudah-mudahan dapat sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Seluruh ahli keluarganya diberikan kesihatan dan kemudahan, ya, insyaAllah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.